Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam segmen info Sinar SKBB. Bersama saya, Adana Sofia, dan saya, Ada Hushairi. Hari ini, kami bawakan laporan khas mengenai kempen pengurusan sisa elektronik atau lebih dikenali sebagai e-waste yang berlangsung di SK Bukit Beruntung. Kempen Bring Your E-Waste sebenarnya telah berlangsung selama 2 minggu. Tapi hari ini telah tiba kemuncaknya. Ya, kempen ini dianjurkan oleh SKBB dengan kerjasama Petroscience dan Petronas dengan tujuan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kepentingan menguruskan barangan elektrik dan elektronik secara selamat serta mesra alam. Sisa elektronik yang tidak diuruskan dengan betul boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan dan alam sekitar kerana mengandungi bahan kimia seperti plumbum dan merkuri. Berbagai aktiviti diadakan seperti kaunter kutipan e-waste, pameran barangan e-waste atau pertandingan cipta dari bahan kita semula, ceramah ringkas tentang penjagaan alam sekitar, kuis untuk pelajar, hadiah untuk peserta yang bawa e-waste paling banyak. Pada hari ini pula, taklimat 3E at School dan pihak Petroscience dan juga persembahan murid. Secara keseluruhannya, kempen ini berjaya menarik penyertaan ramai pihak iaitu kalangan murid, ibu bapa, guru dan masyarakat sekitar. Kempen ini memberi impak positif terhadap kesedaran bagi pengurusan sisa elektronik. Diharap program sebegini akan diteruskan pada masa hadapan bagi memastikan persekitaran kita kekal bersih, selamat dan lestari.